Nampaknya Putri dah semakin percaya dan dekat dengan Ismail. Tengah plan sesuatu ke apa ni? Dan kau sanggup tangan kau dipenuhi darah. Sanggup. Aku memang sanggup. Sebab dia tahu banyak rahsia aku. Dan aku tak nak tenggelam dalam semua permainan ni. Kau faham? Takziah atas kehilangan orang yang kau sayang. Sebenarnya ada apa-apa cerita tak pasal kematian Tok Mah? Aku bukan nak tuduh siapa-siapa. Tapi masa kau jumpa Tok Ma, Putri ada sama kan? Ada. Apa motif Putri jumpa Tok Mah sebenarnya? Dia cakap aku yang nak jumpa dia kat sana. Puasa tu alasan dia je. Tapi tak ada sebab pun dia nak bunuh Tok Ma. Katakanlah seperti mana kita semua sangka yang Putri adalah Amani. Ini bermakna... Itu bermakna mungkin dia nak balas dendam kat kau. Jangan lupa like, favorite and follow Do Drama.